guys, hari ni hari yang kedua kita kat sini. Nampak tak? Kena nampak tak? Dekat bawah tak ada swimming pool tau. Oh my god! Wow! Kita nak try. Nampak tak pakai swimming suit. Okay, turun kita pakai hoodie dululah. Sebab saya ni gemuk kan. Jadi lapuk. So kita make cheese. Kita ni berapa kali nak try turun kat kolam, lift tak ada pula dah. Tak boleh terik. Lepas pos penuh 1 jam setengah. Lah, sekejap lagi kita orang nak pergi makan Mama Mia. Kita orang turun tak ada orang pun, memang best. Tengoklah, happy betul dua orang ni. Cute kan? Actually aku ingat ke kolam ni terlalu dalam untuk aku. Rupanya tak ada dalam mana. Sekarang ni kalau tengok dah siap kan, kita nak pergi ke satu tempat lagi. Saya tak tahu dia fun ke tidak, tapi kita just let's see lah. Sebab sebelum ni dia pernah viral kan tempat tu. Wow! So kita tengok Kakak, kita kat mana ni? kita dekat ada park. Alah, mic tak pakai. Alamak, nak mic pula dah dia ni. Kat sini kita ada macam-macam aktiviti. Kalau korang tengok, harga dia kalau ikut kat sini 20 ringgit saja weekday. Tapi kalau weekend 33. Kita orang pergi kat weekday. Hari ni hari Khamis. Dan kita orang nak tengok lah. Tadi ada program sikit, jadi kita kena stay kejap. Kalau tak ada masalah pun. So kita orang try nak ni dekat dia punya apa? Lepas tu dia under maintenance. Tapi under maintenance. Untuk pengetahuan korang, kalau hari ni weekday tak ramai, kita orang tengok dalam 5-6 orang dekat dalam. So kita orang kena macam fine lah, just wanna enjoy. Tapi saya lapar, so kat sini ini penting, korang dah main-main kat sini, ada makan, Ada kafe, ada makanan. Bagi-bagi, budak-budak memang suka ni. Kat rumah mak tak lagi makan Maggi kan, kat sini hampa boleh makan Maggi. Tapi hang benda sedia ni. Okay, kita pergi kat local guys. Saat kau hadir di dalam diri ini, you've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, 'cause baby, I'm Kakak tengah urut kaki. Sebab tadi jatuh terbonding kan Kita orang dapat juga buy one free one. Nanti kita orang akan explore salah satu tempat. guys. Kakak, 1, 2, 3 tumbuk. Okey, giliran saya pula. 1, 2, 3 tumbuk. Jangan lupa kakak. Lagi sekali tak apa. Lagi sekali. Okey. jangan mencari cinta. Apakah ada kembali sebentar? Lepas tu kita orang main benda ni memang best gila. Kita orang repeat banyak kali. Tengoklah tu, happy.
apa kat situ tu? Tengoklah kakak tu, dah dalam dunia dia dah tu. Orang kata biarkan selagi tak menggigit. Doktor macam mana? Saya dah penat, dia dah tenat. Time ni dah nak merajuk dah sebab kakak tak nak layan. 사랑했다 시기나 만나 지요가 아티케호 지요가 아티케호. Tak tahu. Sorry. Mangkuk anda. Ini. Tak payah pedas. Ambil biasa ya. Kan sakit perut kakak. Ni. Mana ni? Sini. Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu. Dan biarkanlah angin sampaikan rinduku. Dan biarkanlah waktu yang sembuhkan diriku. Monitor kedua, anak bertambah kedua. Kami lagi kacau. Sudah pahamkan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku selalu memuja, apa yang kau butuh ku berikan, dimanapun tak. Sekarang kalau dia tengok kanak-kanak Rijang main-main. Nah, itu kanak-kanak berumur 22 tahun. Saya beli untuk lagi tajud. Kalau korang nak tengok, itu dia. Budak umur 22 tahun. Oh, jenuh. Woi, beria main. Kita orang dah siap main Wonder Park. Sekarang kita orang nak pergi makan steamboat grill dekat Then turn left on Jalan Tune Alley. Bila orang tanya tu bang, jawab elok-elok bang. Jawab elok-elok. Janganlah bila orang tanya tu kau nak menjawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. dekat Mamma Mia, Mamma Ya. Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. kita jemput kat sana. Kita orang ni makan pagi tadi sebab nak makan kenyang-kenyang malam ni. Kakak nak apa? Ni. Okey, adik nak Ni Eddie. adik nak ni. Try ya. Kamu macam saya. Kakak nak ambil apa? Kambing kan? Sedap tak kakak? Sorry korang tak ada intro dengan outro. Okeylah, itu saja konten kita pada kali ni. Ikan keli, ikan puyuh. I love you. Bye-bye.